Selawat dengan istighfar ni mana besar? Kata ulama, selawat besar ni. Istighfar kita mohon ampun atas membuat salah. Selawat ini masuk dalam selawat kita minta doa, keberkatan, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, ketinggian maqam untuk Nabi Muhammad, dan Nabi janjikan siapa yang selawat diberi pula keampunan dosa. Makna dalam selawat ada dah istighfar situ. Siapa berselawat, Allah ampun. Siapa istighfar, Allah ampun. Tapi dalam istighfar tidak ada ucapan selawat. Yang adanya minta ampun. Tapi jangan pula gini, kita pun tinggalkan istighfar, selawat saja. Salah. Nak khabar kelebihan, perbandingan, comparison, perbezaan. Kita nak buat semua. Nabi tak ada kopi, ambil sikit-sikit gitu. Selawat, Nabi selawat, istighfar, Nabi istighfar, tasbih, Nabi tasbih, takbir, Nabi takbir. Cuma nak khabar perbandingan.